Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membincangkan tajuk nafkah dalam fiqh munakahat, iaitu satu topik yang sangat rapat dengan kehidupan berumah tangga. Namun, ia sering disalah faham dan dipandang ringan. Ramai yang tahu nafkah itu wajib, tetapi tidak ramai yang benar-benar faham bila nafkah wajib, kepada siapa ia wajib dan apakah implikasi jika nafkah diabaikan. Oleh itu, dalam video ini kami akan jelaskan nafkah dari sudut hukum syarak dan seterusnya kita lihat bagaimana hukum ini diaplikasikan dalam situasi sebenar masyarakat hari ini. Apa itu nafkah? Nafkah ialah perbelanjaan keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain. Kewajiban memberi nafkah timbul melalui hubungan perkahwinan, kekeluargaan dan pemilikan harta. Bagaimana dengan kadar nafkah? Kadar nafkah yang pertama mengikut kemampuan suami. Sama ada suami itu seorang yang kaya, sederhana atau fakir. Kadar yang kedua adalah mengikut adat setempat. Dan kadar yang ketiga, di mana si isteri tinggal serumah dan makan bersama suami, sudah dikira sebagai nafkah tamkin. Pilihan nafkah. Yang pertama, si suami boleh memberikan nafkah dalam bentuk wang kepada isterinya. Dan yang kedua, apabila si suami telah terikat dengan perjanjian oleh hakim, hendaklah si suami menyediakan nafkah mengikut kadar yang telah ditetapkan. Ayat Quran berkaitan nafkah dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kita akan pergi kepada Q&A, iaitu soal jawab daripada kitab. Soalan yang pertama, apakah definisi nafkah dalam perkahwinan? Jawapannya, nafkah ialah kewajipan suami memberikan keperluan asas kepada isteri seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal menurut kemampuan suami dan kebiasaan setempat, iaitu uruf. Kadar nafkah tidak ditentukan secara khusus oleh syarak. Sebaliknya, bergantung kepada keadaan kedua-dua belah pihak. Jawapan ini dirujuk daripada kitab Kifayatul Akhyar. Soalan yang kedua, bilakah nafkah isteri menjadi wajib ke atas suami? Jawapannya, nafkah isteri menjadi wajib setelah akad nikah yang sah dan isteri menyerahkan diri untuk kehidupan berumah tangga, iaitu tamkin. Sekiranya isteri enggan tanpa alasan syar'i, maka gugurlah hak nafkah tersebut. Jawapan ini dirujuk daripada kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Soalan yang ketiga, apakah dalil kewajipan nafkah ke atas suami? Kewajipan nafkah ke atas suami adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Maksudnya, dan menjadi kewajipan bapa memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik, iaitu menurut kebiasaan. Surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini menunjukkan bahawa nafkah berupa makanan dan pakaian adalah tanggungjawab suami, iaitu bapa, ke atas isteri menurut kemampuan dan uruf setempat. Jawapan ini dirujuk daripada kitab Fiqhus Sunnah. Soalan yang terakhir, apakah bentuk nafkah yang wajib diberikan oleh suami? Jawapannya, bentuk nafkah yang wajib diberikan oleh suami merangkumi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan uruf setempat serta tidak membebankan. Kewajipan ini berbeza mengikut kemampuan suami dan keadaan hidup isteri. Jawapan ini diambil daripada kitab Bidayatul Muhtaj wa Nihayatul Muqtasid. Situasi pertama yang sering berlaku ialah suami gagal memberi nafkah kepada isteri. Dalam fiqh munakahat, jika seorang suami berakal, mampu bekerja dan tiada uzur syar'i namun sengaja tidak memberikan nafkah, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana nafkah adalah hak isteri dan hak ini tidak boleh dinafikan tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Dalam keadaan ini, isteri berhak menuntut nafkah dan dalam konteks hari ini, tuntutan ini boleh dibuat melalui mahkamah syariah. Jika kegagalan nafkah berlaku secara berterusan, isteri juga mempunyai hak untuk memohon fasakh. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat menjaga kebajikan isteri dalam perkahwinan. Situasi kedua ialah apabila isteri bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri. Dalam masyarakat, sering timbul anggapan bahawa apabila isteri bekerja, kewajipan nafkah suami menjadi gugur. Hakikatnya, anggapan ini tidak tepat menurut fiqh. Dalam Islam, suami tetap wajib memberi nafkah walaupun isteri bekerja. Kewajipan nafkah ini berpunca daripada akad nikah, bukan kerana isteri tidak berpendapatan. Pendapatan isteri pula adalah hak milik isteri sepenuhnya. Suami tidak boleh memaksa isteri menggunakan gajinya untuk keperluan rumah tangga. Namun, jika isteri membantu secara sukarela, ia dikira sebagai ihsan, bukan kewajipan. Situasi ketiga ialah nafkah anak selepas perceraian. Perlu difahami bahawa perceraian antara suami dan isteri tidak bermaksud tanggungjawab terhadap anak terputus. Dalam fiqh munakahat, nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab bapa, walaupun anak berada di bawah jagaan ibu. Nafkah anak merangkumi makan dan minum, pakaian, pendidikan, rawatan kesihatan dan tempat tinggal. Jika bapa enggan atau cuai dalam menunaikan tanggungjawab ini, ibu berhak menuntut nafkah anak melalui saluran undang-undang syariah. Nafkah terabai, kesan terhadap wanita dan anak-anak. Kegagalan suami atau bekas suami dalam menunaikan tanggungjawab nafkah bukan hanya sekadar isu keuangan, tetapi turut memberi kesan yang amat mendalam kepada kesejahteraan emosi wanita dan anak-anak. Bahkan beban keuangan yang ditanggung bersendirian oleh isteri itu dapat menimbulkan tekanan, keletihan mental dan kesukaran dalam menguruskan kehidupan sehariannya. Kajian menunjukkan bahawa wanita yang berhadapan dengan krisis nafkah perlu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggungjawab ketika menjaga anak-anak, khususnya apabila tanpa sokongan dari seorang suami. Secara tidak langsung, perkara ini akan meningkatkan risiko kemurungan serta tekanan emosi kepada wanita itu sendiri. Anak-anak pula akan menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti memberontak ataupun sukar dikawal, yang mana ianya dapat menambahkan lagi dilema bagi seorang ibu. Dari sudut agama dan moral, nafkah itu adalah perkara yang merangkumi dari aspek material dan emosi. Islam juga amat menekankan amanah bagi seorang suami itu adalah dengan berlaku adil dalam menunaikan hak isteri dan anak-anaknya.
Kegagalan suami dalam memenuhi tanggungjawab ini bukan sahaja merupakan kezaliman material, malah ianya juga akan menyakiti hati serta jiwa isteri. Penguatkuasaan perintah nafkah di Malaysia semakin berkesan, namun cabarannya masih wujud. Data Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merekodkan sebanyak 12,983 kes tuntutan nafkah antara tahun 2013 sehingga tahun 2017, yang mana Selangor mencatatkan jumlah rekod tertinggi. Angka ini meningkat sebanyak 3,949 kes antara tahun 2017 hingga ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahawa isu tunggakan nafkah semakin membimbangkan khususnya dalam kalangan masyarakat hari ini. Mekanisme penguatkuasaan seperti perintah komitel iaitu penjara terhadap pesalah ini berpotensi dalam mengembalikan hak nafkah tertunggak, tetapi pelaksanaannya terhad oleh kos, kelemahan prosedur dan tempoh perbicaraan yang lama. Kes-kes yang dilaporkan oleh pihak media menunjukkan bahawa masih terdapat beberapa individu yang gagal dalam mematuhi perintah mahkamah walaupun setelah diarahkan. Golongan wanita B40 iaitu pasca perceraian adalah mereka yang paling terkesan terhadap isu ini oleh kerana birokrasi, kekurangan pengetahuan dan tekanan sosial. Ketidakstabilan kewangan ini juga turut memberi kesan yang amat serius terhadap emosi mereka serta perkembangan anak-anak. Isu tunggakan nafkah ini perlu menuntut tindakan yang lebih efisien dan tegas. Bukan itu sahaja, penguatkuasaan undang-undang juga perlu lebih diperkukuh seiring dengan kesedaran masyarakat agar keadilan bukan hanya sekadar di atas kertas tetapi benar-benar dirasai oleh mereka yang teraniaya. 5 hikmah pensyariatan nafkah. Yang pertama, menjaga kebajikan dan kehormatan isteri serta ahli keluarga. Pensyariatan nafkah memastikan keperluan asas isteri dan anak-anak dipenuhi, sekaligus menjaga maruah mereka daripada meminta-minta atau terdedah kepada kesusahan hidup. Yang kedua, menegaskan tanggungjawab dan kepimpinan suami, iaitu kiwamah. Nafkah melambangkan peranan suami sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab, bukan sekadar memiliki kuasa tetapi memikul amanah untuk menjaga dan melindungi ahli keluarganya. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan dan keharmonian rumah tangga. Apabila nafkah ditunaikan dengan baik dan konflik kewangan dapat dielakkan, hubungan suami isteri menjadi lebih tenang dan rumah tangga dapat dibina atas dasar kasih sayang dan saling memahami. Yang keempat, menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak. Nafkah membolehkan anak-anak membesar dalam keadaan selamat, sihat dan berpendidikan. Seterusnya, melahirkan generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan juga rohani. Yang kelima, merealisasikan keadilan dan keseimbangan sosial. Pensyariatan nafkah menghalang penindasan dan pengabaian terhadap wanita serta kanak-kanak, di samping memastikan pembahagian peranan yang adil antara suami dan isteri mengikut kemampuan masing-masing. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahawa nafkah bukan perkara remeh. Ia adalah hak, tanggungjawab dan amanah. Dan memahami fiqh munakahat membantu kita membina keluarga yang adil dan sejahtera. Semoga penjelasan ini memberi manfaat dan kefahaman yang jelas kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.